Habis dah lah. Panas. Dah tetel pari. Pari ke pari? Apa? Oh, campur-campur. Campur-campur. Dah tetel. Johan kemah paling meriah. Hello. Assalamualaikum and good morning YouTube. Pagi ni kita bersama lagi dalam Ride versus Explore di Unexplore. Ride kali ini disertai oleh 27 orang rider versus. Kita akan menuju ke JCK Lake, Port Dickson, Negeri Sembilan. So kalau nak tahu apa program kita di JCK Lake, follow video aku sampai habis. Tapi macam biasa, support channel aku Breakfast Ride. Jom kita dengar taklimat dulu. Cargas. So saya nak ucapkan terima kasih lah kepada 27 orang peserta yang join kita punya Versus Explore di Unexplore Ride untuk 2025. So basically ini adalah ride yang dengar suara saya kan? Ya. So saya tengok ada muka-muka yang dah pernah join kita ride tahun lepas. So terima kasih sebab join lagi. So saya tengok bila muka yang lama ni ada, maknanya diorang seronok lah dengan ride apa yang kita buat versus ni. Sebab ride ni dia berbeza dengan ride bulanan yang kita buat. So ride bulanan tu dia lebih kepada Kawasaki brand as an overall lah, semua kita masuk semua model. Tapi untuk versus ni memang kita craft dia hanya untuk pengguna versus. So dia punya perjalanan, dia punya aktiviti, dia lebih kepada adventure lah, adventure touring punya. And kita punya matlamat pun untuk ride hari ni adalah untuk kita bagi pengalaman lah untuk mereka yang membeli versus dengan Kawasaki ni lah. Where kadang-kadang bila kita beli motor ni, kita guna motor ni setakat untuk pergi balik kerja atau solo ride. Sedangkan motor ni merupakan satu komuniti lah. Dan lagi motor versus ni kita boleh berjumpa dengan komuniti, kita boleh menikmati apa benda yang cakap dibentangkan lah untuk kategori versus ni, adventure touring ni. Supaya saya terang lebih lanjut lagi, izinkan saya perkenalkan diri saya. So nama saya Akbal. So saya daripada marketing. Selain daripada saya ada tim saya juga kat sini. Saya ada Zupa, Aziz, Akil, Ikram. Mana Ikram? Ram Ram. So untuk DKS kita ada Encik Amin, Encik Fazli. So Fazli dia akan berada sini sikit, paling tunjuk muka kau. Mai tadi ah. Okay. So ada dalam grup panggil Abang Mai kan. Semua tak kenal siapa Abang Mai. Abang Mai tengah makan. So kalau anda kata perlukan apa-apa juga, tanya apa-apa, kalau kami tak ada boleh refer kepada Encik Fazli ataupun Abang Mai. Okay. And untuk memudahkan lagi perjalanan kita, melancarkan perjalanan kita, so kita ada lantik 5 orang marshal. 5 orang marshal yang akan membantu orang cakap melancarkan segala perjalanan kita hari ni. InsyaAllah kita boleh pergi dan balik dengan selamat. Itu tujuan kita. So kita tak nak jadi apa-apa masalah, kita tak nak ada yang berlaku kemalangan ke apa kan. Kalau boleh kita nak jadikan ni pengalaman untuk semua lah. Semua seronok, kita balik, kita boleh bercerita dengan orang kita yang lain. And then mungkin later ETU yang kedua untuk tahun ni kita boleh jadi lebih ramai lagi. So untuk tim marshal pula,
boleh tak team marshal ke sini jap? So, kita decide from kemalangan ke apa, kita tak nak ganggu trafik. Sebab kita tak nak isu juga kita bawa brand Kawasaki dan kita bawa brand diri kita sendirilah. Kita tak nak nantikan besok kedai ada kita viral. Macam ni ke pengguna motor besar halang perjalanan trafik kan. Kita tak nak benda-benda macam tu. Ban black. Okay. Sam, okay. Gua pakai NXT je lah. Balik rumah. Sam, okay. Sam, okay.
Datang. Oh, Cik Masya dah makan dulu lah. Oh, bau dah sejuk. Limpat je. Ini ikan tu. Dia daging tetel. Yang tetel apa? Oh. Pari kembung. Oh. Ini bau dia lah. Naik Dia baca doa. Tetel. Pari. Pari ke pari? Apa? Oh, campur-campur. Campur-campur. Tetel. Campur-campur. Oh. Ni ayam. Yang viral tu. Peri kan? Ayam. Oh, nak makan lagi. Viral lah. Nasi. Peri kan? Tu apa kan? Macam ayam. Ikan ke ayam? Ada ikan. Man, komen sikit man. Macam mana rasa dia? Rasa asam pedas. Dia salah. Confirm rasa asam pedas. Bagaimana ride marshal kita hari ni? Right, marshal kita. Yang penting kita tak jadi macai. Kami marshal bukan macai. Habis dah lah. Panas. Hai. Oh, baru function hari. Hai. Sabar. Ni. Untuk kepala dia. Dia sikit. Baik, macam tak ada. Ada dah bawah ni. Oh, bawa korek. Ini apa? Ini gelas. Ribena.
tepi pantai Pekalan Barat. Kat sana bagi saya serahkan kepada Akil. Kalau ikut highway dia lebih sikit ada luka pasal balik. Dia kena kan. Cik Ros. Cik Ros. Cik Ros Azam. Tak adil. Mancing bang, mancing. Ada ikan ke mancing? Nampak ke ikan ni? Aku bila nak bagi dia lepas elok. Pasang kemah dengan cepat. Dapat hadiah. Tak terasa kak apalah aku buat hari ni. Cik hotel. Ada hotel kat sini. Zat, tu berdua Zat. Tu, kemah tu berdua. Rumah ai. Oh, lebih perlukan. Malam pergi berdua tanya. Ada space sikit tak? Ada. Abang ada buat kemah?
Benda biasa. Benda biasa lah. Cun melecun. Ni kemah untuk 2 orang. Boleh berpelukan. Berpelukan. Berpeluhan boleh. Berpeluh-peluh lah. Kalau dengar bunyi, jangan tegur. Depan di belakang. Yang dia Mana sini pintu? Ini atas dia. Ni kan? Hitam ni. Ni kan? Macam ni. Okey. Ke kanan. Masuk yang dalam tu. Ya, pasang balik rumah. Percaya ni. Betul bang. Betul saya. Okay bang, kita dulu. Benda yang sama kan? Belum tidur ni bang. Belum tidur. Keras lah batu dia. Boleh bang? Keras kan? Boleh baring ke? Atas batu kelikir. Keras. Okey, siap. Pasang baju dia pula. Ikut lah. Ini pintu dia. Baru 2 kali pakai. Beri anak aku sekali pakai. Tu je. Betul baru 3 kali pakai. Ya, aku bawa visa home masa GB tu kemah lain.
Aku dah cakap lah aku jaga belah sini. Jaga baik kat mana tu? Jaga pak kita je. Johan kemah paling meriah. Hello. Acik dulu dengan kau sendiri? Tapi best lah Iman. Dia pasal dia tinggi. Tak imas lah. Oh, ada lampu raya. Johan. Oh. Nak solat pun boleh lah. Apa pandangan Mas? Apa pandangan? Pandangan saya. Hapus lubang kubur. Ngam-ngam. Boleh ni. Boleh recommended. Buat pergi mancing bagus ni. Tinggi, luas, selesa, nak solat, nak buat tempat solat pun boleh. Tempat tidur pun boleh. Oh, dia pun boleh hal. Oh, juara Johan. Lambat kita daripada Kuantan. Alhamdulillah. Selamat. Ini baru healing-healing. Siap lampu raya. Lampu air raya. Lampu air raya kita tu dia. Kau kan? Cuba duduk. Kacau sekarang boleh. Really best tempat sini. Dia belah kata lah. Semua dia belah kata. Mempat dalam awal. Mana balik? He was coming into today with the chance of qualifying on the front row, and also it's going to be costing his teammate Jake Dixon, because now he's lost his toe for the final 3 minutes. Dixon into the top 10 then in P10, 50.3. Right behind him was David Alonso, who's put in a 50.1, which might rescue his weekend. You can... Taking opportunities. This was a real close call. The Marquez brothers, Luke Rooney and Jack Miller fighting it out for the podium 2 years ago in San Donato. Kita boleh makan. Sekejap lah, lambat. Oh, lambat tadi. Oh. Saya masih makan spaghetti. Saya makan western sikit hari ni. Boleh.
Sometimes they can communicate, oh, maybe left or go right direction. So basically this is very useful, and this will be the new gadgets that all riders should have. Essential gadgets for bikers to have during their rides. Especially that dia bukan hijau yang ada colour lain. So kepada peserta yang mempunyai colour hijau di cawan mereka boleh tampil ke hadapan untuk menerima hadiah. Dipersilakan. Je full hijau. Abang tu. Hijau lah. Ada hijau tipu-tipu. Ada, saya ada hijau tipu-tipu. Memang tak nak bagi. Kau punya apa? Ini grup lain ni. Oh, layer. Okey. Hijau yang pertama. Hijau dah hitam. Dah apa. Ready orang Kuantan. Ini kalau tak kreativiti. Jadi sarapan aja. Jadi sarapan aja. Bagi sampah abang apa kan? Aku nak bungkus. Aku nak bungkus ayam ni. Perak. Tapi duduk ini duduk Senegal. Ya. Berapa jam?
Special. Ini lagi baru ke malam tadi ni? Baru ni sini. Ya ni semalam. Ya. Kalau hutan ni payung. Tapi apa beza konvoi tu dengan konvoi ni dan aktiviti apa paling baik? Yang punya konvoi nak lambat tinggal ni kita pergi makan saja. Mungkin ada masa 3-4 jam. Sekali 2 hari 1 malam. Memang the best lah 2 hari 1 malam. Dia bagi abang 10 saat untuk describe the whole experience daripada pagi semalam sampai pagi ni. Aduh, dah tak try je. 1, 2, 3. Dari semalam sampai hari ni yang bestnya kita pergi jalan, kita pergi dengan kawan, kita pesan kemah, kita naik ATV, memang konon lah. Muka bersungguh kemas. Juara kemah, Man. Juara kemah. Ada kemah sana tu, kau tengok tu. Yang hijau tu. Champion. Tadi tu.